ucapkan kepada teknologi kependekaan maju pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bersedia Encik Zahri bin Sahir, penolong kanan pentadbiran sekolah menengah kebangsaan Samarinda, Puan Chandra binti Zahrani, penolong kanan Khalil Wan Nuri, Puan Syuhada Umi binti Abdullah, penolong kanan kurikulum, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kehadirat Ilahi kerana limpah kurnianya dapat kita bersama-sama merayakan dan seterusnya menuntut kaliber co-akademik yang merangkumi program bulan bahasa, aktiviti pusat sumber sekolah, program nilam serta dekat membaca kebangsaan bagi tahun 2026. Sebagai penyeras program, saya berasa bangga dan terharu melihat komitmen padu yang ditunjukkan oleh seluruh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah sepanjang karnival ini dijalankan, iaitu kita bermula pada 11 Februari dan program karnival ini melakukan nilainya semalam pada 3 hari bulan Mac 2026. Yang terakhir semalam ialah lisensi buku. Okay? Jadi sepanjang program dijalankan, pelbagai aktiviti telah dirancang dan berjaya dilaksanakan sepenuhnya oleh panitia bahasa Melayu, panitia bahasa Inggeris, panitia bahasa Cina, panitia bahasa Tamil dan juga pusat sumber sekolah. Terima kasih dan tahniah diucapkan atas dan pelaksanaan aktiviti dengan jayanya. Antara aktiviti yang berjaya telah dilaksanakan ialah kuis Jom Membaca, Celik Peribahasa, Lembut Lidah Bahasa Melayu, Lembut Lidah Bahasa Cina, Reka Bentuk Penanda Buku, kuis Vocabulary, News Reading, apa lagi? Pertandingan mencipta video pendek Reels bagi bahasa Tamil dan juga tulisan kaligrafi bahasa Tamil. Sesungguhnya murid-murid dan para guru sekalian, program ini bukan sekadar medan pertandingan, tetapi ia merupakan platform untuk mencukir bakat, memupuk keyakinan dalam kalangan murid dan menyemai minat membaca, terutamanya dalam kalangan murid Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Indah. Bak kata pepatah, membaca jambatan ilmu. Melalui amalan membaca, murid dapat meluaskan pengetahuan, meningkatkan kemahiran berfikir arah tinggi serta membentuk stesen terpuji.